Saya Humairah. Cerita ini bukan pasal saya. Cerita ini mengenai rakan saya yang bernama Arif. Cikgu dah masukkan quiz is dalam Google Classroom masing-masing. Silakan jawab menggunakan akaun masing-masing. Kalau tak faham, boleh terus tanya cikgu atau bincang dengan kawan-kawan lah. Macam mana nak buat ni? Tak apalah, cuba je lah jawab. Arif merupakan seorang pelajar yang agak lemah dalam mata pelajaran. Arif juga seorang yang pemalu. Jadi, dia berat mulut untuk tanya pada kawan-kawan lain dan cikgu. Jadi kita dah belajar mengenai sejarah Perang Dunia yang pertama dan kedua. Kamu pun dah tahu bagaimana Perang Dunia itu berlaku. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu buat satu kumpulan 3 orang. Dan gunakan Canva sepenuhnya. Tapi instead kamu hanya melakukan presentation, jadikan Canva kamu lebih kreatif dengan meletakkan animasi. Boleh ke semua? Boleh. Okay, bagus. Humairah, cikgu ada beritahu kalau kita buat pembentangan yang terbaik, kita dapat hadiah. Itulah. Tapi saya tak berapa kreatif menggunakan Canva. Itulah, saya pun sama. Arif. Arif, marilah sini. Arif, kamu nak tak sertai kumpulan kami? Boleh juga, saya pun tak ada kumpulan lagi. Cuma saya tak berani lah nak cakap depan kawan-kawan. Oh, yang tu Arif tak payah risau. Kita orang boleh uruskan. Yang penting kita buat sama-sama. Sejak saya berkumpulan dengan Arif, saya semakin mahir menggunakan Canva. Kini, saya boleh membina permainan sendiri dan membuat animasi bergerak hanya menggunakan Canva. Arif juga tak keduka ilmu. Dia sentiasa berkongsi ilmu dengan cikgu dan murid yang lain. Sejak itu, Arif tak malu lagi dan dia lebih berani. Alhamdulillah, kenyang tadi. Tadi Alia dengan Humairah makan apa? Tadi saya makan nasi lemak. Saya pula makan nasi lemak dengan ayam goreng lah. Sedap? Alia, Arif, tak sangka ya kita dapat pembentangan terbaik dalam tugasan berkumpulan. Terima kasih Alia dan Humairah sebab sedia ajak saya masuk kumpulan kamu berdua. Sekarang saya baru faham untuk menjadi murid cemerlang bukan sahaja bagus akademik tetapi mahir dalam penggunaan teknologi. Kita semua ada kelebihan masing-masing. Saya dan Alia lebih mahir dalam akademik tetapi kurang mahir dalam penggunaan teknologi. Disebabkan Arif, kami lebih mahir menggunakan teknologi. Saya pun ada nampak penggunaan teknologi dalam PDPC. Selaras dengan generasi fasa digital yang bukan sahaja main gadget, tapi untuk memacu pendidikan ke arah masa depan. Pada era digital yang serba pantas kini, upayaan murid untuk menguasai teknologi digital bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan. Justru itu, Dasar Pendidikan Digital DPD diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid fasa digital yang berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran global. Dengan pendidikan digital yang kukuh, mereka mampu bersaing dalam peringkat global, malah menjadi pemacu utama kemajuan negara. Ayo, mari kita bersama merealisasikan visi dan misi demi masa depan pendidikan Malaysia yang cemerlang.